You all tahu tak, kadar pengangguran Malaysia kini yang terendah dalam 11 tahun. Ya, 2.9% bagi November 2025 adalah kali pertama pengangguran turun di bawah 3% sejak November 2014. Nampak macam berita yang sangat baik. Tapi kalau pengangguran rendah, kenapa masih susah nak cari kerja yang betul-betul okey? Masalahnya bukan orang tak bekerja. Masalahnya lebih ramai yang bekerja tetapi kehidupan mereka tak ada peningkatan. Kadar pengangguran yang rendah ini menunjukkan syarikat masih ambil pekerja dan ekonomi masih berjalan. Tetapi kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna pekerjaan yang wujud itu mencukupi, gajinya baik atau membuka laluan untuk kemajuan kerjaya. Hari ini kita berdepan beberapa cabaran besar. Gaji tidak naik seiring kos sara hidup. Kerja memang ada, tetapi kerja yang betul-betul baik tidak mencukupi. Ramai belajar dan berusaha, tetapi kerja yang mereka dapat tidak menggunakan sepenuhnya kemahiran mereka. Ekonomi kita dikuasai PKS. Ini sangat penting, tapi produktiviti PKS biasanya rendah. Jadi ia menyekat kenaikan gaji. Dan terlalu lama, struktur ekonomi kita masih bergantung kepada sektor bergaji rendah. Ramai rakyat Malaysia hari ini sebenarnya ada kerja, tetapi mereka bekerja dalam pekerjaan yang tak guna sepenuhnya kemahiran mereka. Sebab itu ramai rasa terperangkap. Bekerja tapi gaji tak bergerak. Ada kelulusan tapi tak ada kemajuan kerjaya. Data DOSM suku ketiga 2025 menunjukkan 1.96 juta rakyat Malaysia berkelulusan diploma dan ijazah bekerja dalam pekerjaan yang tak memerlukan kelayakan tersebut. Ini bukan kegagalan individu. Ini tanda sistem kita tak padankan kemahiran dengan pekerjaan yang wujud. Bila kerja tak guna kemahiran, bila teknologi berubah lebih pantas daripada latihan dan bila ekonomi masih bergantung kepada sektor bergaji rendah, usaha ada, kerja keras ada, tetapi usaha tak lagi membawa perubahan besar dalam hidup, orang mula rasa sistem sedia ada tidak membantu mereka. Penyelesaiannya bukan sekadar mencipta lebih banyak kerja, tetapi mengubah cara ekonomi berfungsi. Pertama, insentif pelaburan mesti terikat kepada kualiti pekerjaan. Bukan sekadar berapa banyak kerja yang dicipta, tetapi kerja yang bayar gaji lebih baik, guna kemahiran dan buka laluan kemajuan kerjaya. Kedua, kita perlu bantu PKS berkembang. Bukan kekal kecil selama-lamanya. Bila PKS tak naik produktiviti, gaji pun susah naik. Sebab itu, sokongan mesti fokus kepada otomasi, digitalisasi dan peningkatan keupayaan pengurusan, bukan sekadar survival. Yang ketiga, kita kena betulkan padanan antara pendidikan, latihan dan pekerjaan. Apa yang diajar di TVET dan IPT mesti selari dengan keperluan industri sebenar dan bukan tertinggal beberapa tahun ke belakang. Dalam dunia otomasi dan AI, kemahiran pun cepat lapuk. Sebab itu latihan semula dan peningkatan kemahiran perlu jadi laluan yang jelas. Bukan hanya untuk graduan, tetapi juga untuk pekerja sedia ada yang mahu beralih ke pekerjaan lebih baik. Dan akhir sekali, pelaburan yang masuk ke negara mesti membawa bersama teknologi, pemindahan kemahiran dan membina rantaian pembekal tempatan supaya manfaatnya dirasai lebih luas, bukan hanya oleh segelintir. Kita mesti ingat, pertumbuhan ekonomi bukan matlamat utama. Ia hanya bermakna jika diterjemah kepada gaji yang lebih baik, pekerjaan yang bermaruah dan masa depan yang lebih terjamin. Jika tidak, ekonomi negara akan terus naik, tetapi rakyat tak rasa apa-apa.